Dekat Teluk Parlimen Garang, Ena ada jumpa satu-satunya pok ikan bakar waktu malam yang ada gelanggang Muay Thai. Sambil korang kunyah, sambil boleh tengok diorang ni berlatih. Apa pun jangan lupa share dan follow Ena kunyah ya. So, mana ibu bapa yang hantar anak ke kelas Muay Thai ni, bolehlah lepak kunyah ikan bakar sekali. Pilih je haiwan laut fresh yang ada kat sini. Macam yang Ena pilih ikan siakap. Dan ikan tu dibakar atas pan macam ni. Dan baru sambal tu disimbah atas ikan. So, bila kau kunyah, rasa manis isi ikan tu maintain tau. Kerang bakar of course lah kena ada. Favorite Ena ni, lepas kunyah nasi, bolehlah buat kudapan. Untuk sotong, Ena pilih sotong goreng tepung, tapi korang nak yang bakar boleh tau. Akak ni cakap paling ramai dekat sini kunyah set nasi dengan ikan bakar sekali dengan telur dadah dan sup ceker. Sup ceker dia memang segar. Lembut terurai lah. Yang sup ceker sahaja pun dah sedap dah bagi Ena. Uish. Hai, Assalamualaikum guys. So kepada korang yang berminat nak turut serta dalam sukan Muay Thai ataupun kickboxing, korang boleh join kita terbuka berumur daripada 8 tahun hingga ke 45 tahun. Even muda ataupun tua, semua boleh training. Yang paling penting, no politik, just Muay Thai. Apa Seven? Hai. Tapi kalau nak upgrade sikit, soto ceker pun ada. Nak rasa dia lagi kit, lagi mantul, jangan lupa sampai kicap dia orang ya. Kalau tak berniat nak makan makanan yang berat, ni makanan dak-dak Gen Z pun ada. Bukan itu je, seasoning hot pan ni pun ada. Mak mentua Ena memang kesukaan dia lah. Astupe dengan lai cikang ni, hush perfect. Untuk minuman pula, ni Ena nak recommend korang cuba ngombe honey lemon asam boy api 7 ni. Sebab diorang letak madu pure, bukan madu gula tu. Serius, memang Ena repeat sampai 2 kali. Dan kalau korang kenal siku emas Muhammad Faizal Ramli, dia ni coach utama dekat API 7 Teluk Parlimen Garang ni tau. So, apa tunggu lagi? Dah tahu dah kan? Yuk cuba. Memang marem weh.